Kisah pekerja Malaysia di Switzerland. Pada suatu kesempatan ini, saya akan mengisahkan cerita seorang pekerja Malaysia yang bernama Azam, berasal dari sebuah kampung di Pahang, yang bekerja sebagai pembantu pejabat di Switzerland. Kisah ini bermula apabila dia terpakang membawa pulang bos wanitanya yang mabuk, dan takdir mula mengubah segalanya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengar sehingga tamat. Bagi yang belum melanggan, jangan lupa melanggannya, teman-teman. Selamat mendengar. Namaku Azam, nama penuh Muhammad Azam. Aku berasal dari sebuah kampung kecil di Pahang, dekat dengan sempadan antara ladang kelapa sawit dan sawah padi yang sentiasa basah. Hidupku sederhana, malah boleh dikatakan serba kekurangan. Ayahku telah meninggal dunia sewaktu aku masih di bangku sekolah menengah rendah. Sejak itu, ibuku membesarkan aku dan dua adik perempuanku seorang diri. Dia bergantung pada hasil kebun dan upah menjahit baju jiran demi menyambung hidup. Selepas SPM, aku tidak melanjutkan pelajaran ke universiti kerana kekangan kewangan. Aku bekerja sambilan di bandar sebagai buruh binaan, kuli pasar dan penyapu jalan pada waktu malam. Apa saja aku lakukan demi membantu ibuku. Tetapi rasanya semua itu tidak cukup. Harga beras semakin mahal, yuran sekolah adik-adikku terus meningkat, dan ibuku mula sering sakit-sakitan. Suatu hari, aku melihat iklan jawatan kosong luar negara yang ditampal di tiang elektrik berhampiran pasar. Dicari tenaga kerja ke Switzerland sebagai pembantu pejabat, dijamin selamat. Begitu tulisnya. Aku sempat ragu. Switzerland, sebuah negara kaya yang tidak pernah aku bayangkan dalam mimpiku. Tetapi entah kenapa hatiku tergerak. Aku mendatangi agen penyalur yang ternyata cukup dipercayai. Mereka membantuku menguruskan pasport, latihan singkat, hingga visa kerja. Hampir 8 bulan diperlukan untuk semua proses itu. Sewaktu keberangkatan tiba, ibuku hanya berkata lirih sambil memelukku erat, "Jaga solatmu, jaga dirimu." Ibu tak minta banyak, yang penting kamu selamat. Tangisku pecah sewaktu pesawat berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Aku bukan menangisi pemergian, tetapi menanggung harapan besar dari ibu dan adik-adikku. Setibanya di Switzerland, aku seperti memasuki dunia lain. Zurich bersih, dingin, dan penuh bangunan kaca tinggi. Syarikat tempatku bekerja bernama Strap Property Group, sebuah syarikat hartanah yang bergerak dalam bidang pembangunan pangsapuri mewah dan bangunan komersial. Aku ditempatkan sebagai pembantu pejabat tetap di pejabat pusat mereka. Tugasku sehari-hari sebenarnya tidak rumit, membersihkan meja, membancuh kopi untuk tetamu, mengemas bilik mesyuarat, dan membantu mengangkat dokumen ke bilik arsip. Tetapi masalahnya bukan pada pekerjaan, melainkan pada persekitaran kerjanya. Sebahagian besar kaki tangan di sana memandangku sebelah mata. Aku tahu mereka tidak berkata langsung, tetapi aku dapat membaca dari tatapan dan gerak-geri mereka. Mereka bercakap dalam bahasa Jerman yang cepat, kadang-kadang sambil tertawa kecil. Dan sewaktu aku lalu, mereka tiba-tiba senyap. Tidak semua memang, tetapi cukup untuk membuatku sedar aku dianggap tidak penting. Satu hal yang paling berat adalah berhadapan dengan bosku langsung, Puan Elisa Donstrat, seorang wanita muda berusia awal 30-an, tinggi, berkulit putih pucat tipikal Eropah, berambut perang yang sentiasa rapi, dan berwajah dingin yang hampir tidak pernah tersenyum. Dia adalah pewaris sekaligus pengarah urusan syarikat yang kini dia pimpin setelah ayahnya bersara. Pada awal bekerja, aku sempat berfikir bahawa dia hanya tegas. Tetapi semakin lama aku sedar kalau dia benar-benar garang. Pernah suatu hari, hanya kerana aku salah meletakkan dokumen di rak sebelah kiri, bukan kanan, dia memarahiku di hadapan ramai orang. "Encik Azam, ini bukan pasar. Kalau awak tak boleh baca labil, lebih baik awak balik ke negara awak.
katanya tajam dengan suara tinggi. Aku hanya menunduk dan meminta maaf. Bukan sekali dua dia marah padaku, tetapi aku tahan. Aku ingat pesan ibuku, sabar, nak. Orang sabar rezekinya luas. Hari-hariku berjalan seperti itu selama berbulan-bulan. Setiap hari aku tiba pagi-pagi sebelum orang lain datang, memastikan pejabat bersih, bilik rapi dan kopi sudah tersedia di pantry. Setiap malam aku pulang ke bilik sewa sempit di pinggir Zurich yang aku huni bersama dua pekerja Malaysia lain, Abang Rahmat dan Abang Fikri yang bekerja sebagai tukang kebun dan penjaga gudang. Malam-malam kami habiskan dengan berbual soal kampung, tentang rindu nak makan tempe goreng panas dan tentang harapan bahawa suatu hari nanti kami boleh pulang membawa cukup wang untuk membina rumah dan menyekolahkan adik-adik kami. Azam, kau masih kuat kerja kat tempat garang tu? Tanya Abang Fikri sambil membancur mi segera. Aku hanya tersenyum. Sakit hati tu selalu, tapi aku kena tahan, bang. Aku ke sini bukan nak dihormati. Aku ke sini nak hantar duit ke rumah. Suatu malam, sewaktu aku sedang menyapu lantai pantry, Elisa keluar dari biliknya. Dia tampak letih, rambutnya agak berserabut dan matanya merah seperti baru lepas menangis. Aku refleks bertanya, "Maaf, Puan Elisa, Puan okey ke?" Dia hanya menatapku sebentar, lalu berjalan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu aku gelisah. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatku ingin tahu. Buat pertama kalinya aku melihat sisi manusia dari seorang bos yang selama ini seperti robot dingin. Walaupun kehidupanku di Switzerland jauh dari kemewahan, aku tetap bersyukur. Setiap 2 minggu sekali aku menghantar wang kepada ibuku. Aku juga mula menabung sedikit demi sedikit. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di negara ini. Aku cuma pembantu pejabat, anak kampung dari Pahang. Tetapi aku punya harga diri dan aku punya tujuan. Namun aku tak pernah menyangka bahawa hidupku akan berubah dalam satu malam. Malam di mana takdir mempertemukanku kembali dengan Elisa. Bukan di pejabat, bukan dalam bilik formal penuh tekanan, tetapi di sebuah kaki lima sunyi di bawah langit Zurich yang dingin dan dalam keadaan yang benar-benar tidak terduga. Hari-hari bekerja di pejabat Strap Property Group semakin terasa menyesakan. Setiap pagi aku sudah tiba di pejabat. Aku membersihkan meja-meja mesyuarat, memeriksa ketersediaan kopi dan teh, mengemas dokumen yang tertinggal di bilik mesyuarat dan memeriksa suhu bilik seperti yang biasa diminta oleh bosku, Puan Elisa Donstrat. Walaupun pekerjaanku selalu kulakukan sebaik mungkin, tetap saja selalu ada celah yang membuatku ditegur. Encik Azam, kenapa tanaman di ruang tamu tidak disiram pagi ini? Maaf, Puan. Tadi saya. Jangan beri alasan. Awak fikir pejabat ini kebun belakang rumah awak? Aku hanya boleh menunduk, menahan emosi yang bergelora di dada. Di negara orang seperti ini, bercakap terlalu banyak hanya akan mengeruhkan keadaan. Aku sedar posisiku di pejabat ini hanyalah pembantu pejabat, orang yang dianggap tidak perlu banyak bersuara. Yang membuatku hairan, Elisa seperti mempunyai mata helang. Sekecil apapun kesalahanku selalu dia perhatikan. Malah sewaktu aku lupa meletakkan tempat tisu di bilik mesyuarat, dia terus memanggilku melalui interkom dengan nada tajam. Sikapnya dingin, tak pernah tersenyum. Langkahnya cepat dan tegas, seperti tak ada waktu untuk hal-hal remeh. Orang-orang di pejabat memujinya kerana tegas dan pintar. Tetapi di mataku dia seperti tembok ais yang suka didekati. Di sela-sela kesibukan, aku kadang-kadang duduk di pantry sebentar untuk menarik nafas. Di sana aku sering bertemu dengan Andre, salah seorang staf yang berasal dari Serbia. Dia lebih ramah daripada kaki tangan lain. Azam, kau kuat juga ya tahan dimarahin tiap hari? Ucap Andre sambil tertawa kecil. Ya, nak buat macam mana lagi, bang?
Saya ke sini nak kerja, bukan nak berseronok, jawabku sambil tersenyum pahit. Tapi kau tahu tak, Elisa tu sebenarnya bukan garang. Dia cuma rosak. Hati dan fikirannya rosak. Aku memandang Andre hairan. Maksudnya? Andre mendekat, menurunkan suaranya. Ayahnya bersara awal kerana sakit jantung. Ibunya lari dengan lelaki lain sewaktu dia masih di universiti. Dia benar-benar kerja keras dari kosong. Jadi mungkin kerana itu dia jadi super tegas dan dingin. Aku terdiam. Tidak menyangka di sebalik ketegasannya, Elisa menyimpan luka masa lalu. Setelah selesai bekerja, aku biasa pulang ke pangsapuri kecil yang kutinggali bersama dua teman pekerja Malaysia, Abang Rahmat dan Abang Fikri. Mereka tahu betul bagaimana tekanan yang aku hadapi di pejabat. Malam itu sewaktu makan nasi dan telur dadah bersama, aku meluahkan sedikit. Aku penat, bang. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang bayar yuran sekolah adik aku? Ibuku juga lagi sering sakit. Aku tak ada pilihan. Abang Rahmat menepuk bahuku. Sabar ya, Azam. Hidup di luar negara memang tak mudah. Kita orang kecil cuma boleh jalan perlahan-lahan. Tapi yakinlah, Tuhan pasti lihat usaha kita. Abang Fikri menyampuk sambil menghirup kopinya. Kadang orang macam bos kau tu bukan jahat, Azam. Mereka cuma tak tahu caranya disayangi orang. Hidup mereka terlalu kaku. Keesokan harinya di pejabat, suasana masih sama. Aku tetap berusaha menjaga sikap dan bekerja sebaik mungkin. Elisa masih bersikap dingin dan terus menegurku untuk hal-hal kecil. Sewaktu aku membersihkan kaca biliknya, dia memanggilku. Encik Azam, awak yang membersihkan bilik mesyuarat tadi pagi? Ya, Puan. Kenapa alat kawalan jauh projektor tidak dikembalikan ke tempatnya? Maaf, Puan. Saya akan segera periksa. Elisa menatapku dalam-dalam. Aku menunduk. Jantungku berdebar cepat. Bukan kerana takut, tetapi kerana aku merasa terlalu sering disalahkan untuk hal-hal yang sebenarnya boleh dimaafkan. Sewaktu itu matanya terlihat letih. Tetapi seperti biasa dia terus mengalihkan pandangan dan masuk ke biliknya. Petang itu sewaktu semua kaki tangan pulang, aku masih sibuk membersihkan dapur kecil pejabat. Elisa sudah pergi sejak sejam lalu. Aku duduk sebentar di pojok pantry sambil bermain telefon murahku, membuka galeri foto adik-adikku yang baru saja menghantar berita melalui WhatsApp. Tiba-tiba aku teringat ucapan Andre tentang Elisa yang rosak, tentang masa lalunya. Aku tidak tahu kenapa hatiku jadi kasihan. Mungkin kerana aku juga pernah kehilangan ayah, pernah merasa dunia ini tidak adil. Mungkin kerana meskipun kami berbeza dunia, kami sama-sama manusia yang memikul beban hidup. Tetapi tetap saja, setiap kali melihat wajah dinginnya, aku kembali merasa kecil. Seolah apapun yang kulakukan akan tetap salah di matanya. Malam-malam berikutnya pun berjalan sama. Aku mula terbiasa dengan rutin. Bangun pagi, kerja keras, dimarahi, pulang letih, makan seadanya, tidur. Tetapi entah kenapa di tengah semua tekanan itu aku tidak menyerah. Aku tetap bangun pagi dengan semangat. Dalam hati aku berkata, aku harus kuat. Demi ibu, demi adik-adikku, aku harus tahan walaupun dunia ini keras. Suatu hari Jumaat sewaktu aku hendak pulang, aku melihat Elisa dari kejauhan sedang bercakap dengan seseorang di dekat lobi bangunan. Dia tampak emosional, malah sempat membanting beg tangannya sebelum masuk ke kereta. Aku hanya boleh menatap dari kejauhan, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jelas dia tidak sedang baik-baik saja. Aku pun berjalan kaki pulang seperti biasa, menyusuri kaki 5 Zurich yang bersih dan sunyi. Udara malam dingin menusuk tulang.
dan lampu-lampu jalan bersinar redup. Tetapi aku tidak tahu bahawa malam berikutnya akan menjadi malam yang mengubah seluruh hidupku. Malam yang akan menyingkap sisi lain dari Elisa Dunstrat dan dari diriku sendiri. Malam itu, Zurich terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus menusuk sampai ke tulang. Aku baru saja selesai membeli keperluan dapur di kedai Asia yang letaknya tidak jauh dari Pangsapuri tempat aku tinggal. Di tangan aku menenting 2 bungkus mi segera, sebotol kicap manis, dan beras kecil untuk stok seminggu. Aku berjalan kaki sambil menunduk, mengenakan jaket nipis dan selendang pinjaman dari Abang Fikri. Sewaktu aku hampir sampai di simpang menuju Pangsapuri, aku melihat seorang wanita terhuyung-huyung di kaki 5. Dari kejauhan, langkahnya tidak stabil dan dia beberapa kali hampir tersandung. Awalnya aku mengabaikannya. Banyak orang mabuk di jalanan Zurich, itu biasa. Tetapi sewaktu aku melangkah lebih dekat dan melihat wajahnya di bawah cahaya lampu jalan, langkahku terhenti. Itu Elisa. Aku refleks menahan nafas. Aku yakin itu dia, mantel panjang hitam, kasut tumit tinggi yang biasa dia pakai ke pejabat, dan rambut perang yang kini terlihat berserabut. Dia benar-benar dalam keadaan tidak sedar. Wajahnya merah, matanya sayu, dan dia malah tidak menyedari kehadiranku meskipun aku berdiri hanya beberapa meter darinya. Puan Elisa, panggilku perlahan. Dia mendongak sebentar, mencuba memfokuskan pandangan. Azam, gumamnya sambil tertawa kecil yang terdengar getir. Oh, awak sedang meronda malam ya? Aku menelan ludah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Puan OKK? Tanyaku, mencuba mendekat. Dia tersandung, hampir jatuh, dan aku buru-buru menangkap tubuhnya. Jangan sentuh saya, katanya perlahan, tetapi tidak melepaskan diri. Aku tidak ingin pulang ke rumah kosong itu. Aku membantunya berdiri tegak. Nafasnya berbau alkohol, tangannya dingin, matanya basah, entah kerana dingin atau tangisan yang baru selesai. Maaf, saya bukan siapa-siapa, tapi tempat ini berbahaya kalau puan terus di sini, ucapku. Biarkan saya bantu. Saya boleh hantar pulang ke rumah. Rumah mana? Tidak ada rumah, katanya dengan suara perlahan tapi keras. Semuanya kosong. Semua orang palsu. Semua hanya memanfaatkan saya. Termasuk lelaki sial itu. Aku tidak tahu siapa yang dia maksudkan dan aku juga tidak ingin tahu sewaktu itu. Yang penting dia harus segera keluar dari jalan. Aku melihat sekeliling. Tiada teksi, tiada keramaian, jalanan benar-benar sepi, dan aku tidak tahu alamat rumah Elisa. Akhirnya dengan penuh keraguan aku berkata, kalau puan tak keberatan, Pangsapuri saya tidak jauh dari sini. Puan boleh berehat sebentar sampai sedar. Dia menatapku lama tanpa menjawab, lalu mengangguk perlahan. Dengan hati-hati, aku membantunya berjalan menyusuri kaki 5. Berat tubuhnya dia sandarkan padaku. Dia berjalan terhuyung-huyung, kadang bercakap sendiri, kadang tertawa kecil seperti orang bingung. Sesampainya di Pangsapuri, aku membuka pintu bilik sempit yang kutinggali bersama 2 temanku. Tetapi malam itu mereka sedang shift malam, jadi bilik kosong. Maaf, tempatnya sempit, kataku. Meletakkan barang belanjaan dan segera mengambil segelas air putih. Elisa duduk di pucuk katil nipis yang biasa aku pakai tidur. Tidak sempit, lebih hangat daripada rumah besar yang sunyi itu, gumamnya. Aku memberikannya air dan mengambil selimut cadangan. Kalau puan nak berehat, silakan. Saya akan tidur di kerusi nanti. Dia meminum air itu sedikit-sedikit lalu diam. Wajahnya menyisakan letih yang luar biasa. Beberapa minit berlalu, aku duduk di lantai menjaga jarak.
Tetapi tiba-tiba dia berkata lirih, "Azam." Aku menoleh. "Ya, Puan. Aku benci hidupku." Aku tidak tahu harus menjawab apa, tetapi dia melanjutkan, "Ayahku membesarkanku seperti robot. Ibuku pergi. Kekasihku curang dengan sahabatku sendiri. Dan sekarang aku cuma wanita kesepian yang mengisi hari dengan pekerjaan." Aku menunduk. Aku boleh merasakan kepedihan itu. Kadang orang melihat saya seperti orang penting. Padahal saya bahkan tidak tahu siapa saya. Dia mendekat. Matanya menatapku lekat-lekat. Aku gugup. "Azam, awak orang pertama yang membuatku merasa aman." Aku terdiam. Jantungku berdegup keras. Situasi ini di luar kendali. "Maaf, Puan. Puan sedang tidak sedar." Tetapi Elisa tidak mendengar. Dia mendekat lebih jauh. Tangannya menyentuh wajahku hangat dan gemetar. Dan malam itu sesuatu terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Pagi harinya aku terbangun dalam keadaan panik. Kepalaku pening, tetapi ingatanku mula merangkai potongan-potongan kejadian semalam. Elisa terbangun lebih dulu. Dia duduk di pinggir katil dengan tubuh membelakangi aku, memeluk selimut dan menatap dinding kosong. Aku buru-buru bangun dan berdiri, mencuba membuka suara. "Puan, saya minta maaf. Saya tidak tahu bagaimana ini boleh terjadi. Saya benar-benar tidak berniat." Dia tetap diam, tidak menoleh. Nafasnya terdengar berat. "Apapun yang terjadi, saya tanggungjawab. Saya boleh berhenti kerja kalau itu yang Puan mahu." Lama kemudian dia berdiri dan berkata perlahan, "Aku akan pergi." Aku tak berani menahan, hanya boleh menunduk dan membuka pintu untuknya. Dia keluar tanpa sepatah kata pun. Sewaktu pintu tertutup, aku terduduk lemas. Dunia seperti runtuh. Kepalaku dipenuhi rasa bersalah. Entah bagaimana aku harus menghadapi hari-hari seterusnya. Hari itu aku tidak masuk kerja. Aku izin melalui pesanan ringkas, alasan sakit kepala. Tetapi yang sebenarnya sakit adalah fikiranku dan hatiku. Aku hanya boleh duduk di sudut bilik menatap kosong ke dinding sambil bertanya-tanya apa yang telah aku lakukan dan bagaimana aku boleh memperbaikinya. Pagi itu adalah pagi yang paling berat dalam hidupku. Sejak Elisa meninggalkan bilik sewa kontrakanku tanpa berkata sepatah kata pun, fikiranku tidak tenang. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding dengan selimut masih tersampir di bahu. Rasanya tubuhku kaku, dingin, dan fikiran seperti dililit rasa bersalah yang tak habis-habis. Aku menatap tempat tidur yang masih berselerak. Semua seperti mimpi buruk. Bukan kerana aku merasa dipermainkan, tetapi kerana aku tahu aku telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilewati. Entah aku sedar atau tidak, entah dia sedar atau tidak, kejadian semalam tetaplah kejadian yang tidak semestinya terjadi. Tanganku gemetar sewaktu membuka telefon bimbit. Ada pesanan masuk dari pejabat. "Encik Azam, Puan Elisa meminta anda untuk tetap berehat hari ini. Silakan kembali bekerja esok seperti biasa." Aku menatap pesanan itu lama. Tidak tahu harus lega atau justru semakin cemas. Kenapa dia menyuruhku berehat? Apakah dia sedang menyusun rancangan untuk memecatku atau malah melaporkanku ke polis? Hari itu aku habiskan dengan mundar-mandir di bilik. Tidak boleh makan, tidak boleh tidur, kadang duduk termenung, kadang berdiri lalu duduk lagi. Aku sempat berfikir untuk terus datang ke pejabat dan meminta maaf secara langsung. Tetapi hatiku kecut. Wajah dingin Elisa masih terbayang jelas dalam kepalaku. Namun kali ini diselimuti rasa sakit bukan kemarahan. Petang harinya aku mencuba bercerita pada Abang Rahmat.
Awalnya aku hanya bilang aku lagi kacau, Bang. Tetapi ketika dia terus mendorongku untuk bercakap, aku akhirnya menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Wajahnya berubah tegang sewaktu aku selesai bercakap. Ya Allah, Azam, kau serius? Kau dan dia? Aku mengangguk perlahan. Tapi bukan kerana kau sengaja, kan? Aku menatap matanya dalam-dalam. Demi Allah, Bang. Saya cuma nak tolong dia, tapi dia mabuk. Saya bingung. Malam itu semuanya jadi samar. Saya juga hilaf. Saya salah. Saya tahu saya salah. Abang Rahmat menghela nafas berat. Ini gawat, Azam. Tapi kau kena siap. Kalau dia nak bawa ini ke undang-undang, kau boleh kena tindakan jenayah. Ingat, kau pekerja asing. Kita tak ada kekuatan undang-undang di sini macam orang tempatan. Aku mengangguk lemah. Saya siap tanggungjawab, tapi yang paling saya takuti, saya telah melukai harga dirinya. Keesokan harinya, aku masuk kerja dengan langkah berat. Badanku masih lemas. Jantungku seperti ingin copot sejak masuk ke bangunan pejabat. Pandangan orang-orang seperti menusuk dari segala arah. Apakah mereka sudah tahu? Apakah Elisa menceritakan kejadian itu? Sewaktu aku menekan tombol lift, tiba-tiba pintu terbuka dan di dalamnya berdiri Elisa. Aku terdiam. Dia pun terdiam. Mata kami bertemu sesaat. Lalu dia melangkah keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Aroma minyak wangi khasnya masih sama, tetapi tatapannya berbeza. Kosong, dingin, malah tak ada kemarahan di sana. Justru seperti orang asing. Sepanjang jam kerja aku tidak melihatnya lagi. Tetapi suasana pejabat terasa jauh lebih janggal. Malah Andre yang biasanya suka bergurau hanya menyapaku singkat. Ada yang berubah. Entah itu di diriku atau memang sudah tersebar kabar tak enak. Sekitar pukul 3 petang aku dipanggil ke biliknya. Sempat kupikir ini akhir dari semuanya. Aku mengetuk pintu perlahan. Masuk. Suara itu tenang tapi tegas. Aku membuka pintu dan melihatnya duduk di balik meja kerjanya dengan komputer riba terbuka dan sehelai kertas di tangan. Aku berdiri gugup di depannya. Duduk, ucapnya tanpa menatapku. Aku duduk perlahan. Tanganku mengepal di atas lutut. Awak tidak akan saya pecat, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, terkejut. Tapi saya mohon jangan pernah mengungkit kejadian malam itu. Jangan bercakap pada sesiapa pun. Anggap tidak pernah terjadi. Aku menelan ludah. Hati terasa bercampur aduk. Sebahagian lega, sebahagian perih. Saya minta maaf, Puan. Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu itu salah. Saya. Awak tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Suara itu terdengar letih. Dia menghela nafas. Saya pun tidak sepenuhnya sedar malam itu, tapi tetap saja saya tidak menyangka ini akan terjadi. Dia akhirnya menatapku. Awak tahu, Azam? Saya merasa sangat bodoh. Aku menunduk. Saya membenci diri saya sendiri. Tapi anehnya, saya tidak boleh marah pada awak. Satu ayat itu membuatku semakin bingung. Aku tidak tahu apa maksudnya. Apakah dia ingin melupakan semua atau justru masih menyimpan sesuatu? Pertemuan itu berakhir dengan dingin. Aku keluar dari bilik dengan kepala menunduk, tak berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu, hari-hariku di pejabat berubah. Bukan kerana dimarahi, tetapi kerana Elisa benar-benar diam. Dia tidak memanggilku, tidak menegur, tidak memberikan arahan langsung.
Semua melalui pembantu atau email. Sikapnya bukan lagi garang, melainkan dingin seperti tidak menganggap aku ada. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan. Di malam hari, aku menulis email pendek padanya. Subjek, permohonan maaf. Maaf jika saya mengganggu, Puan Elisa. Saya hanya ingin menyampaikan bahawa saya benar-benar menyesal. Jika ada cara untuk menebus kesalahan ini, saya siap melakukannya. Mohon jaga kesihatan Puan. Azam. Tiada balasan dan aku pun tak berharap banyak. Minggu demi minggu berlalu, Elisa tetap menjaga jarak. Tapi aku melihat ada yang berubah. Dia tak lagi garang kepada sesiapa pun. Dia sering termenung di biliknya. Kadang keluar lebih awal, kadang datang lebih siang. Dia seperti kehilangan arah. Suatu hari, Andre mendekatiku diam-diam. Azam, Puan Elisa sakit apa? Ya? Macam dia jadi aneh akhir-akhir ni. Biasanya dia garang macam ibu tiri. Sekarang malah sering diam. Tatapan kosong gitu. Aku hanya menggeling. Entah, bang. Padahal dalam hati aku tahu malam itu telah mengubah segalanya. Bukan hanya hidupku, tetapi hidupnya juga. Kami berdua adalah dua orang asing yang tersesat di malam yang salah. Dan sekarang kami sama-sama berusaha mencari jalan keluar dalam diam. Hari-hari setelah kejadian itu seperti berjalan dalam kabut tebal. Pejabat terasa asing. Semua sudut ruangannya tak lagi seperti dulu. Bukan kerana ada yang berubah secara fizikal, tetapi kerana aku dan Elisa seperti hidup di dua dunia yang tak saling bersentuhan. Sikap dinginnya bukan lagi kerana marah, tidak juga kerana benci, tetapi seperti hampa. Dia tidak bercakap padaku secara langsung. Semua arahan dikirimkan melalui email atau pembantu peribadinya. Jika kami harus berada di ruangan yang sama, dia akan menjaga jarak secara fizikal maupun tatapan. Yang membuat semuanya semakin menyiksa adalah aku rindu dimarahi. Rindu tatapan tajamnya, malah suara tingginya yang dulu membuatku kecut. Kerana sewaktu dia marah itu artinya dia peduli. Tetapi sekarang dia seperti membangun tembok tinggi yang tak boleh kutembus. Suatu siang aku membersihkan bilik mesyuarat. Tiba-tiba Elisa masuk. Aku refleks hendak keluar kerana tak ingin membuat situasi jadi janggal. Tetapi dia hanya berkata tanpa menatapku, "Lanjutkan saja." Aku menurut, tetapi jantungku berdebar keras. Kami berada dalam satu ruangan, hanya berjarak beberapa meter, tetapi tak ada sepatah kata pun terucap. Hanya bunyi kain lap yang menggesik meja dan detik jam dinding yang seolah lebih nyaring dari biasanya. Sewaktu aku hendak keluar setelah selesai, aku memberanikan diri. Puan. Dia menulis singkat. Saya hanya ingin minta maaf lagi. Saya tahu ini mungkin tidak patut, tapi saya sungguh menyesal. Saya tidak pernah punya niat buruk. Dia diam beberapa detik lalu berkata datar, "Saya tahu itu saja." Lalu dia menunduk lagi menatap dokumen di tangannya dan aku pun keluar. Rasanya seperti ditusuk bukan oleh kemarahan tetapi oleh ketidakpedulian. Malam harinya aku duduk di dapur Pangsapuri bersama Abang Fikri dan Abang Rahmat. "Macam mana kerja, Azam?" tanya Abang Fikri sambil menghirup kopi. "Masih sama, dingin." Abang Rahmat mengangguk perlahan. Kadang diamnya orang itu justru paling menyakitkan. Aku hanya tersenyum pahit. Aku tak marah sama dia, bang. Cuma aku tak tahu harus buat apa. Aku tahu dia kecoh, tapi aku juga manusia. Abang Fikri menepuk bahuku. Lelaki sejati itu bukan yang tak pernah buat kesalahan, tapi yang berani tanggungjawab. Dan aku lihat kau dah berusaha, Azam. Aku menarik nafas panjang.
Tapi kadang aku bertanya-tanya, kenapa dia diam? Kenapa dia tak marah saja sekali? Beberapa hari kemudian, ada kejadian tak terduga. Sewaktu rehat makan tengah hari, aku keluar sebentar ke pasar mini dekat pejabat. Di luar, udara mula menghangat. Tanda-tanda musim bunga mula terasa. Sewaktu aku kembali, aku melihat Elisa berdiri sendiri di balkoni tingkat 3. Tempat biasanya hanya digunakan sewaktu jam rehat. Dia memandang jauh ke arah tasik. Wajahnya kosong, tangannya memegang secawan kopi. Tetapi bukan itu yang membuatku terpegun. Air mata menetes dari matanya. Aku berdiri di lorong, tak boleh bergerak, tak berani mendekat, tapi juga tak boleh berpaling. Dia terlihat rapuh, sangat berbeza dari wanita kuat yang biasa kulihat. Malam itu aku gelisah. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku juga tahu hatiku tak boleh diam. Ada bahagian dari diriku yang ingin tahu, ingin memahami, dan mungkin ingin menebus. Tepat pukul 9 malam, aku memberanikan diri menulis pesanan lagi. Subjek, maaf jika saya lancang. Puan Elisa, saya tahu mungkin anda ingin melupakan semuanya. Tapi jika suatu hari anda ingin bercakap sebagai teman, saya bersedia mendengarkan. Kerana saya percaya luka yang dipendam sendirian hanya akan semakin sakit. Salam hormat, Azam. Aku kirim tanpa harapan akan dibalas. Tetapi keesokan harinya aku dikejutkan oleh sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Ketika aku pulang dari pejabat jam 5 petang dan hendak membuka pintu pangsapuri, seseorang berdiri di depan pintu. Elisa. Aku terus gugup. Dia tersenyum nipis. Senyum yang belum pernah kutemui sebelumnya. Bukan senyum profesional, bukan senyum sinis, tapi senyum manusia yang sedang letih. Saya ingat awak pernah cakap pintu awak terbuka kalau saya perlukan seseorang untuk bercakap. Aku diam lalu membukakan pintu dengan tangan gemetar. Kami duduk di ruang tamu kecil yang juga berfungsi sebagai dapur. Aku menyuguhkan teh hangat. Elisa memandang ke sekeliling. Tempat ini kecil tapi nyaman. Aku hanya tersenyum. Maaf kalau berantakan. Dia menggeling. Tidak apa-apa. Justru di sini saya merasa tidak sendirian. Aku terpegun. Elisa menunduk lalu mula bercakap. Azam, waktu malam itu aku tidak sepenuhnya sedar, tapi anehnya aku juga tidak merasa takut. Aku justru merasa aman. Aku menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu awak lelaki baik. Awak tidak pernah menyalahgunakan posisi. Awak tidak pernah memanfaatkan situasi. Awak tidak pernah mencuba mendekat. Malah selepas semua yang terjadi. Aku mengangkat wajah. Kerana saya tahu batas, Puan. Dan saya tidak ingin melukai sesiapa pun. Dia tersenyum. Tapi justru itu yang membuat saya berfikir awak berbeza. Kami saling menatap. Tidak ada yang berkata apa-apa selama beberapa detik. Hanya detak jam tua di dinding dan suara cerik air yang mula mendidih. Saya letih hidup macam ni, Azam. Terlalu banyak topeng, terlalu banyak luka. Tapi sewaktu saya melihat awak, saya merasa ada orang yang tulus. Bukan kerana wang, bukan kerana jawatan, tapi kerana kemanusiaan. Aku merasa kerongkonganku tercekat. Puan. Dia memotong perlahan. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin mengenali awak. Lebih dari sekadar pembantu pejabat yang bekerja di pejabatku. Aku menatap matanya. Ada air di sana, tapi juga ada ketulusan. Itu buat pertama kalinya kami bercakap bukan sebagai bos dan bawahan,
tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka dan sama-sama ingin disembuhkan. Sejak malam itu, sesuatu dalam hidupku berubah. Bukan secara drastik, tapi perlahan. Seperti air hujan yang meresap ke tanah kering, menumbuhkan benih yang sebelumnya tersembunyi. Elisa mula membuka diri, bukan sebagai atasan, bukan sebagai pengarah syarikat hartanah terbesar di Zurich, tapi sebagai seorang wanita biasa yang letih, kesepian, dan haus kehangatan. Dan aku tetaplah Azam, anak kampung dari Pahang yang tak pernah membayangkan akan duduk sejajar bercakap hati ke hati dengan bos yang dulu menakutiku. Kami tidak terus menjadi dekat seperti sahabat, tapi sejak malam itu komunikasi kami menjadi lebih manusiawi. Dia mula menyapaku sewaktu di pejabat, tidak kaku, tidak basa-basi, hanya sepatah dua patah, tapi cukup untuk membuatku tak lagi merasa seperti bayangan di sudut ruangan. Aku ingat satu momen sewaktu aku sedang membersihkan bilik mesyuarat, Elisa masuk dengan membawa 2 cawan kopi. Saya tak tahu awak suka kopi atau teh, katanya sambil menyodorkan salah satu cawan. Aku terkejut, tapi mencoba tetap tenang. Saya lebih sering minum air putih, Puan. Dia tertawa kecil. Kalau begitu, awak harus belajar menikmati kopi. Dunia ini terlalu pahit untuk hanya ditelan mentah-mentah. Aku mengangguk perlahan, mencoba memahami makna di balik ayat itu. Suatu petang, Elisa mendekatiku di pantry sewaktu tidak ada orang lain. Azam, katanya perlahan. Kau tahu tak, aku mula merasa lebih tenang belakangan ini. Aku menoleh. Kerana pekerjaan membaik, Puan? Dia menggeleng perlahan. Bukan kerana pekerjaan, tapi kerana awak. Aku tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdebar bukan kerana takut, melainkan kerana bingung. Maaf, Puan. Maksudnya? Elisa menatap mataku lekat-lekat. Awak mengingatkanku pada sisi hidup yang sudah lama kulupakan. Kesederhanaan, ketulusan. Rasa hangat yang tidak kutemui di bilik mesyuarat atau pertemuan bisnes. Aku hanya boleh menunduk, takut kata-kataku salah. Sejak saat itu, Elisa mula sering mengajakku bercakap di luar pekerjaan. Kadang sewaktu makan tengah hari di kantin pejabat, kadang sewaktu bertemu tak sengaja di tangga kecemasan. Kami bercakap tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang masa kecil, malah tentang makanan. Aku belum pernah cuba makan tempe goreng, katanya suatu hari. Kalau begitu, bila-bila masa saya masakan, Puan. Tapi ya jangan terkejut kalau rasanya kalah jauh dari restoran mahal, jawabku sambil tertawa. Aku tak perlukan rasa mahal, Azam. Aku perlukan rasa yang nyata. Suatu hujung minggu, dia menghubungiku melalui pesanan. Aku ingin masakan awak. Boleh masak malam ni? Aku sempat berfikir 2 kali. Apa tidak terlalu berani? Tapi aku tahu bahawa ini bukan tentang makan. Ini tentang perasaan yang mula tumbuh. Perlahan tapi nyata. Malam itu aku masak nasi goreng kampung dan tempe goreng. Aku tidak punya banyak bumbu, tapi kupastikan rasa tidak memalukan. Elisa datang mengenakan baju sejuk dan seluar panjang santai. Tidak ada minyak wangi mahal, tidak ada sulikan wajah. Dia tampak seperti wanita biasa. Manusia biasa. Aroma dapur awak mengingatkanku pada rumah, katanya sambil duduk di kerusi kayu tua. Rumah yang di Zurich? Tanyaku. Dia menggeleng. Rumah yang tidak pernah benar-benar aku punya. Kami makan berdua di meja kecil. Dia menyantap nasi goreng buatanku dengan lahap. Tak ada telefon bimbit, tak ada komputer riba. Hanya 2 manusia yang sedang saling memahami melalui makanan sederhana. Setelah makan, kami duduk di balkoni kecil. Malam Zurich terasa tenang.
lampu-lampu kota berpendar dan angin bertiup perlahan. Dia bersandar pada sandaran kerusi dan memejamkan mata. Azam, katanya perlahan. Ya, Puan. Awak tidak merasa aneh menjalin kedekatan seperti ini dengan seseorang seperti saya? Aku terdiam. Latar belakang kita jauh berbeza. Aku punya segalanya di atas kertas. Awak berasal dari dunia yang malah orang sepertiku tak pernah sentuh sebelumnya. Aku menatap langit. Tapi kadang yang datang dari dunia yang berbeza justru boleh mengisi celah yang tidak dimiliki dunia kita sendiri. Dia menoleh. Matanya sedikit berkaca-kaca. Awak selalu punya jawapan sederhana, ya. Aku tersenyum kecil. Saya cuma bercakap dari hati. Dia bergeming beberapa saat lalu berkata dengan suara yang sedikit gemetar. Azam, aku jatuh cinta pada awak. Ayat itu seperti tukul besar yang menghantam dadaku. Aku terdiam. Nafasku tertahan. Maaf, tanyaku nyaris berbisik. Aku tahu ini tidak masuk akal. Aku tahu awak mungkin merasa tidak patut. Tapi aku tidak boleh menolak perasaanku sendiri. Aku menarik nafas panjang. Puan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pembantu pejabat. Gaji saya kecil. Pendidikan saya sederhana. Saya malah malu menyebut diri saya patut untuk wanita sekufu Puan. Tapi siapa cakap cinta harus berdasarkan kasta? Azam? Cinta datang kerana hati yang bersih, bukan sidis yang panjang. Aku terdiam lama mencuba mencerna kenyataan bahawa wanita yang selama ini kuanggap terlalu jauh untuk digapai kini justru menyatakan perasaannya padaku. Apa? Apa Puan serius ingin menjalani hubungan dengan saya? Tanyaku hati-hati. Aku tidak pernah lebih yakin dari ini. Apa kata orang? Puan, aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Sekarang aku hanya ingin menyenangkan hatiku sendiri. Aku menatap matanya. Tak ada keraguan di sana, hanya ketulusan. Dan malam itu kami saling menggenggam tangan buat pertama kalinya. Bukan kerana kasihan, bukan kerana luka, tapi kerana dua hati yang mula menyatu melawan logik dan aturan dunia. Hubunganku dan Elisa berubah perlahan tapi pasti. Kami tidak pernah mendeklarasikan secara terbuka bahawa kami berpacaran. Tapi kehadirannya dalam hidupku semakin nyata, semakin dekat. Dulu aku hanya pembawa kopi dan pembersih kaca. Kini aku menjadi orang yang dia cari sewaktu hatinya penat. Namun, bukan berarti perjalanan kami berjalan mulus. Banyak hal yang harus kami hadapi, terutama soal perbezaan yang mencolok antara kami. Aku seorang pekerja Malaysia yang tinggal di bilik sewa sempit. Dia seorang pengarah syarikat hartanah yang tinggal di pangsapuri mewah pusat kota Zurich. Aku lulusan SPM dengan bahasa Jerman yang biasa-biasa saja. Dia sarjana ekonomi lulusan Swiss Federal Institute of Technology yang bercakap 3 bahasa. Tapi satu hal yang membuatku terus bertahan. Dia tidak mempermasalahkannya. Pada suatu hujung minggu dia mengajakku ke sebuah taman kecil di pinggiran tasik Zurich. Tempat itu tenang dikelilingi pokok-pokok tua dan bangku-bangku batu. Kami duduk berdua di atas rumput, melihat burung-burung kecil terbang bebas. Aku senang boleh duduk di sini macam ni, kata Elisa sambil menghirup teh hangat dari termos. Biasanya Puan duduk di bilik mesyuarat sambil pegang graf jualan, kataku bercanda. Dia tertawa perlahan. Dan biasanya awak sibuk mengemup dengan tangan penuh sabun. Sekarang kita sama-sama pegang teh, sahutku tersenyum. Kami terdiam sejenak. Lalu dia berkata, Azam, awak pernah berfikir kalau semua ini terlalu cepat? Aku menatap langit biru. Kadang ya, tapi sewaktu saya mencuba melawan, hatiku malah sakit. Elisa menarik nafas panjang.
Aku ingin mengenali keluarga awak, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Ha, maksudnya? Aku ingin tahu siapa yang melahirkan dan membesarkan seorang Azam yang membuatku jatuh cinta. Aku tidak terus menjawab, fikiran berkecamuk. Bagaimana aku harus menjelaskan pada ibuku di kampung bahawa bosku seorang wanita asing, kulit putih, kaya raya, jatuh cinta padaku. Ibu mungkin akan mengira aku sedang bercanda atau lebih parah diguna-guna. Elisa, keluarga saya hidup sederhana sekali. Rumah kami masih dari kayu, lantai tanah. Kalau awak ke sana, awak mungkin akan terkejut. Dia tersenyum. Yang aku cari bukan rumah mewahnya, tapi orang-orang di balik hati awak. Dan aku ingin mereka tahu bahawa aku tidak sedang mempermainkan awak. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar hubungan singkat. Elisa serius. Kabar hubungan kami lambat laun mula tercium oleh orang-orang pejabat. Andre yang dulu sering bergurau, kini justru janggal sewaktu bertemu denganku. Suatu siang dia mendekatiku di pantry. Azam, boleh tanya jujur? Apa, bang? Kau betul-betul rapat dengan Puan Elisa? Aku menatapnya beberapa detik lalu mengangguk perlahan. Andre mengelus kepala. Gila, dunia memang aneh. Tapi aku salutlah. Kau buat dia berubah. Dulu garangnya macam singa lapar, sekarang macam manusia. Aku tertawa kecil. Dia selalu manusia, bang. Cuma mungkin dunia yang buat dia keras. Tapi tidak semua orang senang. Beberapa kaki tangan mula memandangku aneh. Ada bisik-bisik di lorong pejabat. Ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan mempersoalkan apa hebatnya si Azam sampai Puan Elisa sebegitu sekali. Mungkin pembantu pejabat yang satu ini ada ilmu pengasih. Jangan-jangan cuma main-main nanti dibuang. Aku mendengar semua itu dan aku akui kadang hatiku panas, tapi aku diam. Yang paling penting bagiku, Elisa tetap memegang tanganku. Suatu malam, kami makan malam di pangsapurinya. Aku duduk janggal mengenakan kemeja pinjaman Abang Rahmat. Makanan di meja rapi dan mewah, daging panggang, sup krim dan salad. Aku tahu awak lebih suka nasi goreng, katanya sambil menuangkan jus. Aku tersenyum. Tapi saya juga harus belajar makanan Eropah biar tidak kelihatan kampung. Dia menatapku dengan lembut. Justru kesederhanaan awak itu yang membuat aku jatuh cinta, Azam. Aku tak mahu awak berubah jadi orang lain. Sewaktu makan, dia tiba-tiba berkata, aku sudah bercakap pada lembaga pengarah soal hubungan ini. Aku tersedak. Awak serius? Ya. Aku cakap aku punya hak atas hidupku dan mereka tidak boleh campur tangan. Aku diam lama. Mereka setuju? Mereka terkejut. Tapi tak seorang pun dari mereka berani cakap tidak. Aku sudah terlalu lama menjalani hidup demi peraturan. Sekarang aku ingin bahagia. Aku terharu tapi juga takut. Takut jangkaan. Takut gagal. Takut menyakitinya. Elisa, saya bukan lelaki sempurna. Saya malah belum boleh jamin boleh beri Puan kehidupan setara. Saya cuma boleh beri satu hal. Apa? Kesetiaan. Dia menggenggam tanganku. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian aku menerima panggilan video dari ibu di kampung. Aku ceritakan semuanya perlahan-lahan. Mula dari siapa Elisa, apa yang terjadi, hingga rancanganku untuk mengenalkannya secara langsung. Ibu menangis. Kalau dia baik, hormat pada awak, ibu ikhlas. Tapi jangan lupa asalmu, nak. Awak itu dari tanah, bukan dari langit,
Tapi itu bukan aib. Kata-kata ibu membuat dadaku sesak. Aku tahu apapun yang terjadi, aku harus tetap rendah hati. Elisa mungkin mencintaiku kerana apa adanya, tapi aku sendiri tidak boleh lupa diri. Dan malam itu buat pertama kalinya aku memandang langit Zurich dan berbisik dalam hati. Mungkin Tuhan tidak salah sewaktu mempertemukan dua dunia yang berbeza. Kerana kadang cinta sejati justru tumbuh dari yang paling tak masuk akal. Hari demi hari berlalu, hubungan antara aku dan Elisa semakin terbuka. Kami tidak lagi menyembunyikan perasaan. Meskipun tidak diumumkan secara rasmi, semua orang di pejabat sudah tahu. Sebahagian diam, sebahagian bergosip, tapi kami memilih untuk tetap melangkah. Namun semakin terang hubungan ini, semakin besar juga cabaran yang muncul. Petang itu, sepulang kerja, aku duduk di dapur bilik sewa sambil memandangi layar telefon bimbit. Wajah ibuku muncul di layar panggilan video. Kali ini ditemani Pak Cik Iskandar dan Mak Cik Rani. Senyum mereka tak selebar biasanya. "Jadi kau serius, Azam?" tanya Pak Cik. "Ya, Pak Cik," jawabku perlahan. "Elisa orang baik. Dia nak ke Malaysia bulan depan untuk jumpa keluarga. Dia kulit putih, dia majikanmu, dia kaya raya. Kau yakin dia tidak cuma main-main?" Saya tahu ini berat, tapi dia serius. Dia sudah bercakap pada pengarah pejabatnya. Dia malah nak ikut adat Melayu, Pak Cik. Suasana hening. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu takut kau nanti disakiti, nak. Ibu ini bukan rasis, bukan juga iri, tapi hidup dengan orang beza bangsa, beza agama, beza budaya. Itu bukan hal kecil." Aku menunduk. "Saya tahu, Bu. Tapi saya juga tak nak ambil langkah kalau saya tak yakin." Beberapa hari kemudian, Elisa benar-benar mengajakku mencari tiket ke Malaysia. Dia belajar beberapa ayat bahasa Melayu melalui video YouTube. Dia malah mencuba memakai baju kurung yang kubelikan melalui kedai dalam talian. Aku gugup, katanya sewaktu mencuba baju kurung di depan cermin. "Kenapa?" "Awak cantik, J. Kerana aku ingin diterima. Aku ingin keluarga awak tahu bahawa aku serius. Aku bukan wanita yang hanya ingin main-main dengan pembantu pejabatnya." Aku tertawa perlahan. Dulu saya je takut dengan Puan. Dan sekarang? Sekarang saya takut kehilangan Puan. 1 minggu sebelum keberangkatan, badai besar datang. Lembaga pengarah syarikat mengadakan mesyuarat darurat. Salah satu anggota Dewan, Encik Guntih, memanggil Elisa dan menyampaikan sesuatu yang membuat wajahnya berubah tegang. "Aku diancam," Azam katanya sepulang dari mesyuarat. "Diancam?" "Mereka cakap, kalau aku berkahwin dengan awak, aku akan diminta berundur dari jawatan pengarah." Aku membeku. "Serius?" Dia mengangguk. "Mereka cakap hubungan ini mencemarkan imej syarikat. Katanya tidak profesional, menciptakan kesan buruk." Aku menatap matanya. "Lalu Puan akan berundur?" Dia menarik nafas panjang. "Aku mencintai awak, tapi ini bukan keputusan kecil. Semua yang kubina selama bertahun-tahun boleh hilang dalam semalam." Aku diam. Hatiku bergetar hebat. "Elisa, Puan tidak harus korbankan semua ini demi saya. Saya tidak akan memaksa Puan." Dia menatapku lekat-lekat. "Tapi aku juga tidak boleh pura-pura tidak mencintai awak. Aku letih menyembunyikan hati hanya untuk menyenangkan sistem." Selama beberapa hari berikutnya, kami banyak diam. Hubungan kami menjadi dingin. Bukan kerana benci, tapi kerana kami sama-sama bingung. Harus memilih cinta atau masa depan.
Di sisi lain, tekanan dari kampung juga semakin kuat. Makcik Rani menelefon dan berkata, "Azam, ramai orang di kampung mula bercakap. Katanya kau lupa diri. Katanya kau sudah tidak ingat asal. Sudah berani bercinta dengan orang kulit putih." "Saya tidak peduli omongan orang," kataku. "Tapi kau harus ingat, kau membawa nama keluarga. Kalau nanti dia tinggalkan kau, siapa yang bertanggungjawab?" Aku hanya boleh menghela nafas. Kalau saya tak jujur dengan hati saya, hidup saya juga sia-sia. Makcik. Puncaknya malam itu aku dan Elisa duduk di taman kecil dekat pejabat. Kami sudah jarang bertemu beberapa hari terakhir, tapi malam itu kami berdua tahu kami harus bercakap jujur. "Azam," katanya perlahan. "Aku sudah ambil keputusan." Aku menatapnya. "Apapun itu saya akan terima." Dia menghela nafas. "Aku akan berundur dari jawatanku." Mataku membelalak. "Puan yakin?" "Aku tidak mahu hidup di bawah bayang-bayang sistem yang membatasi cinta. Aku ingin hidup dengan seseorang yang membuatku merasa utuh." "Dan itu awak." Aku terdiam lalu perlahan menggenggam tangannya. "Elisa, saya tak boleh janji akan beri puan hidup mewah. Tapi saya boleh jamin satu hal." "Apa?" "Kesetiaan." Dia tersenyum. Air mata menetes dari sudut matanya. "Aku tak perlukan istana, Azam. Aku cuma perlukan rumah yang punya hati." Esok harinya, Elisa mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi pengarah. Pejabat heboh. Beberapa rakan sekejap menatapnya dengan kecoh, tapi banyak juga yang akhirnya mula menghormatinya. Andre mendatangiku di pantry. "Gila, Azam. Kau serius orang paling dekat yang pernah aku kenal?" Aku hanya tertawa hambar. "Kau tahu tak, Azam? Dulu aku fikir kau cuma menumpang hidup di sini, tapi ternyata kau boleh mengubah hidup orang kulit putih sekaya itu." Aku mengangkat bahu. Kadang kita tak tahu seberapa dalam luka seseorang sampai kita berani mendekat. Andre menepuk bahuku. "Semoga kau bahagia. Tapi jangan lupa jemput aku kalau kahwinnya." Dan petang itu aku dan Elisa berdiri di depan lapangan terbang Zurich bersiap terbang ke Malaysia. Dia menggenggam tanganku erat. "Aku siap," katanya. "Untuk apa?" "Untuk bertemu keluargamu, untuk hidup bersamamu, untuk jadi orang biasa tapi bahagia." Di tengah riuh lapangan terbang, aku berbisik, "Elisa, selamat datang ke hidupku yang mungkin penuh lumpur tapi penuh cinta." Pesawat yang membawa kami dari Zurich mendarat mulus di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disambut oleh hawa panas dan lembap khas Malaysia. Bagi Elisa, ini adalah kali pertama menjejakkan kaki di Asia Tenggara. Dia menatap sekeliling dengan mata penasaran. Sesekali menarik nafas panjang seperti mencuba memahami udara baru yang dia hirup. "Aku merasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeza," katanya perlahan sewaktu kami menunggu bagasi di karusil. Aku tersenyum. "Tapi ini dunia tempat saya tumbuh. Dunia yang membentuk saya jadi Azam yang puan kenal." Dia menggenggam tanganku. "Kalau begitu aku siap mengenalnya lebih dalam." Perjalanan dari Kuala Lumpur menuju kampung halamanku di Pahang memakan waktu lebih dari 7 jam. Kami naik kereta sewa melewati jalanan yang sempit dan berkeluk, sawah padi luas, serta rumah-rumah kecil yang berjejer di pinggir jalan. Elisa duduk di sampingku mengenakan blaus sederhana dan seluar panjang. Dia tampak sedikit letih tapi tetap tenang. "Ini bukan perjalanan yang nyaman, ya?" katanya sambil tersenyum lemah. Aku tertawa kecil. "Ini baru pemanasan. Nanti awak kena siap mandi pakai air perigi." "Kalau dengan awak, mandi lumpur pun aku siap,"
Jawabnya santai membuatku tertawa lebih keras. Sesampainya di kampung, puluhan jiran sudah berdiri di depan rumah ibu. Anak-anak kecil berlarian. Orang-orang memandangi kereta dan sosok wanita kulit putih cantik di sampingku dengan mata membelalak. Aku terus turun dan mencium tangan ibu. Beliau memelukku erat, lama sekali. Elisa ikut menunduk sopan. Ibu, ini Elisa, kataku perlahan. Wanita yang ingin mengenali ibu dan Malaysia. Elisa mengulurkan tangan. Selamat petang, Bu. Saya senang akhirnya boleh bertemu. Ibu menyambut tangannya dengan sedikit janggal lalu mengangguk. Selamat datang, Nak. Maaf, rumah kami sederhana. Justru itu yang saya cari, Bu. Kesederhanaan yang hangat. Hari-hari di kampung berjalan penuh kejutan. Elisa mencuba semuanya. Makan di tikar, mencuci pakaian di sungai, malah menumbuk cili di lesung batu. Anak-anak desa memanggilnya Puan Putih dan terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Setiap pagi dia ikut ke pasar bersama ibu. Dia tertawa sewaktu menawar harga sayur. Meskipun bahasa tubuh yang dia gunakan lebih banyak dari kata-kata. Aku memandangi semua itu dengan rasa haru. Elisa yang dulu begitu angkuh di pejabat kini duduk bersila di dapur buluh sambil menggiling kelapa. Dia menyatu dengan kehidupan kami tanpa keluhan sedikit pun. Namun tak semuanya berjalan mudah. Beberapa jiran mula berbisik. Itu si Azam sekarang bawa orang kulit putih ya? Kok macam bukan ledulnya? Jangan-jangan cuma menumpang tinggal terus ditinggal. Aku mendengarnya. Aku tahu ibu juga mendengarnya. Tapi beliau tidak mengulas apa-apa pun. Sampai suatu malam, ibu memanggilku ke dapur. Azam, kau yakin nak hidup dengan dia? Tanya ibu perlahan. Saya yakin, Bu. Saya tahu ini tak biasa, tapi dia benar-benar tulus. Ibu diam sejenak lalu menghela nafas. Dia sopan, nak bantu, tak malu kejar. Kalau kau yakin, ibu akan sokong asal kau siap lahir batin. Aku memeluk ibu erat. Terima kasih, Bu. Seminggu kemudian kami mengadakan acara merisik sederhana di rumah. Hanya beberapa kerabat dekat yang datang. Elisa mengenakan baju kurung coklat muda. Sementara aku memakai baju Melayu dan songkok. Dia terlihat gugup tapi berusaha tersenyum sepanjang acara. Boleh jadi kita pasangan paling aneh di desa ini, bisiknya sewaktu duduk di pelamin sederhana. Aneh, tapi nyata jawabku menahan tawa. Seusai acara, Elisa menatap langit yang mula gelap. Azam, aku baru benar-benar merasa hidup sekarang. Aku menoleh. Di desa kecil macam ni? Ya, di tempat yang jujur. Di tempat di mana cinta bukan soal harta atau posisi, tapi soal hati. Sebulan selepasnya, kami berkahwin. Tak ada hotel mewah, tak ada dewan berhawa dingin, hanya kemah sederhana di halaman rumah, makanan kampung, dan iringan gamelan yang diputar dari pembesar suara tua. Tapi tawa dan senyum para tetamu membuat semua terasa hangat. Elisa mengucapkan akad nikah dalam bahasa Melayu dengan suara bergetar. Tapi berhasil, semua orang bertepuk tangan. Ibu menangis haru. Pakcik dan makcik berdiri bangga. Sewaktu aku menatap wajah Elisa yang kini sah jadi isteriku, aku berbisik, kita sudah melewati banyak badai. Dia menjawab perlahan. Dan kita akan tetap saling menggenggam malah sewaktu badai berikutnya datang. Setelah perkahwinan kami kembali ke Switzerland bukan untuk kembali ke pejabat tapi untuk memulai hidup baru. Elisa membuka perniagaan kecil, kedai roti dan kopi Malaysia. Dia menamai kedainya Rasa Dari Hati. Aku membantu di dapur kadang melayani pelanggan.
Perlahan-lahan kedai itu mula dikenal. Beberapa pelanggan tetap adalah mantan rakan kerja Elisa. Mereka terkejut melihatnya berubah total. Tapi tidak sedikit yang mengatakan, sekarang awak terlihat lebih hidup. Di rumah kecil kami di pinggiran Zurich. Setiap malam aku dan Elisa duduk di balkoni, minum teh dan menatap langit. Menurut awak kita akan terus begini? Tanyanya suatu malam. Begini bagaimana? Bahagia walaupun dengan hidup sederhana. Aku mengangguk mantap. Kerana kita tahu cara mencintai tanpa syarat. Dia tersenyum, memelukku erat. Dan aku tahu aku tak lagi sekadar pembantu pejabat. Aku adalah suami, sahabat, dan rumah bagi wanita yang dulu hanya ada di langit khayalku, tapi kini tidur di sampingku setiap malam.